看在一起快乐。没有人可以去等待，抱着我却不放开，我们都没有那勇气 ，baby。I'm sorry, I'm sorry， 我们都没有错与对，找不到任何意义。我等一下 ，baby。I'm sorry, I'm sorry。Korang, diorang tak tolong hantar beg pun. Kita dah nak gerak balik ke Dali. Semua ni luggage kita orang. Aku rasa aku tak recommend lah korang untuk duduk dalam ancient town ni. Sebab kan, okay, First, korang tengok keadaan jalan dia. Kalau hotel korang tu tak baik macam kita orang ni, kau kena angkat luggage macam tu. Nampak tak yang depan tu? Memang rosak tau, tayar luggage tau. Tengok keadaan jalan dia. Ni keadaan jalan dia macam ni. Rough. Aduh. Ni masalah mereka. Jalan dia orang macam ni tau, rough. Rosak tayar bag weh. Bukannya dan ancient town ni bukannya kecil tau. Luas gila. So kalau lagi dalam hotel tu lagi disadvantage. Better ambil hotel yang dekat dengan jalan besar macam ni. Tepi-tepi ni better. Please lah dengar cakap aku. Better. Walaupun dalam ancient town cantik, tapi cantik yang tak menyenangkan. Kita dah on the way Kuning. Pergi Dali. Pergi Merica Railway. Tengok kita lebih semat tu. Bye. Kita ada dekat Lijiang Railway Station. Kita orang terkejut tu. Apa kejenis train macam ni? Kau nampak satu ni duduk dah orang ramai-ramai atas tak beg. Mami, what is this? Ni view dia. 3 minit. Aku tak pernah sign up for this one. Atas tu selesa sikit. Kenapa? Benda ni di luar expectation. Ingatkan seat biasa tau. Tapi ni slipper punya. Lepas tu dan satu ni kena duduk 6 orang. And luggage pun masuk dekat sini. Kau tengok ni. Ma, are you okay ma? New experience. Rare. Ya ke? Tak lah. Lah. Dia gerak dah. Tapi sejuk kat lah. Nak keluar jalan-jalan pun kau tengok lah, sempit now. Macam ni duduk lah. Tapi syok kat lah, boleh macam free and easy. Benda apa ni? Ni bukan speed train tau, ni normal train macam tu. Guys, semua orang speechless. Ada orang Malaysia, dia orang pun speechless. Ni view kita. Nak interview pun tak boleh. Apakah kegilaan ini? Tapi tak silap aku, kalau korang daripada Dali ke Lijiang akan ada proper train. Tapi kalau korang maksudnya backwards daripada Lijiang ke Dali, train dia macam ni. So untuk siapa yang nanti beli tiket train, korang jangan terkejut kalau tiba-tiba kena naik train macam ni. Kita orang terkejut. Yang ada sistem Malaysia ni, dia sampai speechless, sampai tak boleh cakap sebab terlalu terkejut.
Amboi dah jadi dengan tim-tim marhaban di situ je. Ni membawang apa dekat sini ni? Macam Malaysia pula. Kita buat macam rumah kita. Kan, ni pun dah tak ada pun cakap kuat kita macam kuat. Kegilaan apakah ini? Kena alihkan beg pula. Tak boleh letak atas. Tak depan tu Alun dia suruh. Tengoklah mereka ini guys. Mereka ini. Kau tengoklah kaki aku. Kalau macam ni hantu lidah apa tak? Kaki aku tak boleh turun weh sebab sempit. Nampak tak? Tak boleh turun kaki. Korang ni alami benda macam ni. Kita dah jumpa tim Malaysia. So pakat sembang kat sini tak adalah. Sejam lah betul. Kan, betul kan? Memang kena awal. Didi lah. Memang kalau kata nak keluar awal, memang kena gerak daripada hotel lagi awal. Sejam serius. So kita ambil pukul 9 tu boleh keluar pukul 8. Mereka ni bersembang. Tak ada seat. Dah 8 dengan kita jadi sosok nampak rasa macam ya Allah kita ni buat apa ni. Yang ni pesakit kita bawa, kita import. Guys, kita orang dah sampai Dali punya railway station and we stop for a coffee break. And sekarang kita tengah cari kedai halal restoran area Dali. Yang ni dah lemah sangat dah, tak makan berapa hari. So we need to find food now. Kalau tengok mesin dia bang, apa banyak tu. Tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesin. Kita dah dekat Dali. Dan kita tengah tunggu our Didi. Okay, kereta kita dah sampai. Satu lagi tim ada dekat kereta sebelah tu. So kita gerak sekali. Oh, dia pun dia perempuan. This is Dali. Itulah. Okay, kita nak menuju ke 30 minit. 30 minit. Sebabkan kita orang ni dah tak boleh dah terima Chinese food. So kita cari makanan yang berasaskan sambal. Kebetulan ada satu saja dekat Dali ni. So let's go and we will see. Mau sempit ke? Bukan kepala sebab tu cukup. Tapi Dali cantik ke? Kat lu depan, bukan depan, depan dekat belakang. Ayo kita betul lah. This is Dali. Turun lagi ramai. Dia pun backpacker. Tapi driver dekat sini baik. Kita orang punya luggage tak muat sebab ada satu luggage yang 28 inci yang besar. So dia bagi letak belah dalam. So macam okey lah. So let's go, nanti kita dah sampai, kita buat vlog. Bye. Don't you notice how hard I'm trying when there's no one else? Dah sampai kat sini. Ya ke? Bagusnya dia orang tolong simpankan luggage. Ni kawasan yang halal tu. Kita orang nak try this one. Kita tunggu another group tu come. Dia tak sampai lagi. Ni dia orang jual halal punya ni. Ni sedap lah. Hot pot. Honey. Rose honey. Finally guys, kita jumpa. Ni cantik dah ni. Me and you in awkward silence. I keep sneaking little looks your way. One day I'll be brave enough to look at you. Dia nak jamu kita tea before makanan kita sampai. Ni lah muka-muka yang nak tunggu tea tu. Muka terkejut dari toilet. Kita baru lepas jump scare tengok toilet dia. Nanti aku tunjuk kat korang. Wait. So ni cantik lah. So dia orang punya budaya memang jamu teh. Dia macam welcoming drink lah.
香闻茶香，会有一点 macam green tea lah. Sedap ke weh? Tu ada tu. Jangan macam ayam tu lagi tertarik macam ni. Dia habis tadi. Kita orang ni ayam dah sampai. Bisa tinggal separuh malam. Tu lagi. Kami hari ni kita tak ada. Kita ada ayam. Kakak nak ambil minum teh kan? Halau lah apa? Ayam. Kakak kau siapa kakak? Telur dada. Boleh nanti kami bagi. Kita nak makan ada fried egg, ada nasi, and then kita ada chicken. Ayam makan tangan pula. Ayam dia. Mana telur tak perlu. Sedap lah ayam lah. Sedap kan? Guys dah bagi kat kita sambal. Tak. Sambal. Hari ni baru makan. Sambal nasi ayam. Pedas tapi sedap. Semua orang dah selera. Makan dulu guys, lapar. Kita minta 5. Enggak. Dia orang ni tengah order Didi tapi susah sikit nak dapat Didi kat sini. Ni kerja nak rasa je. Bukan? Macam ni cuba nak communicate tapi kita orang tak faham. 我说你不会听普通话吗？ Macam dia tanya macam mana Dali? I said you can speak no. No. 你是哪个国家的？ Macam 你 kena 们是哪个国家的？ Which kan Malaysia. 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 Guys, kita dah nak sampai hotel kita. Hotel kita kena jalan ke depan tu. So kita tengah tunggu ni, dia orang dah sampai dah. Ni luggage kita semua. So ni tunggu dia orang sat. Dia orang dah sampai. Feeling, how's your feeling? Dali best. Best. Tenang. Tenang. First impression macam tu lah. Ni ada kedai halal tau depan ni. Our kita daripada Kunming, Shangri-La, Lijiang and now Dali, our last destination before kita balik ke Kunming. Mana weh? Lihatlah mereka kawan-kawan. Mereka struggle sangat. Awak dia kata dah arrive. Mana? Nak tengok gambar hotel. 没有，我带有了。 Salah lah guys, bukan situ. Sini. Sini lah. Sini hotel kita. Sini. Ramainya pekerja dah tolong. Okay. Tak, satu je masalah kat sini. Kenapa dia orang suka buat pintu bilik air tu transparent? Kita dah berlima. Dia tengok aku. Kita orang jenis kena buat DIY punya langsir tau. Malu ni. This one bilik kita orang. Masalahnya tepi receptionist. Ni tingkat bawah tapi dia tak ada lift kot. Tapi yang risau dia orang akan tolong angkat beg. Ni ada lift. Assalamualaikum. Tak. Okay, ni bilik kita guys. Untuk malam ni. Wah, cantik. Better lah. Better lah weh. It's good. Beautiful. Wah. Beautiful life. Tak, kami suka buat video bising. Weh, kami rasa macam better lah weh. Hampa nampak kami tak? Mana?
kita orang dah on the way nak pergi Erhai Lake. Daripada our hotel nak pergi Erhai Lake dalam 4 km. And total untuk Didi adalah 11 yuan. So dalam RM7, dalam RM6 something macam tu untuk 4 km. Sangat murah. So kalau korang pergi datang China ni, ambil Didi. Okay guys, lagi balik kita nak try naik macam tuk-tuk kat sini. Boleh naik 5 orang. And rasanya dekat Dali je kot ada benda Allah ni. Oh yeah. So yeah, we are going to Erhai Lake. 贴近你的心，你是我最美的相信。仿佛还看见昨日那张悲伤的脸庞，快乐有时候竟然辣得像一记耳光。爱要精心来雕刻，我是米开朗基罗，我想要当你的小猫猫。我知道你和我就像是豆浆油条，豆浆油条，迷恋你眼睛彩色漩涡，需要你撒浪嘿 I love you。 当你的眼睛眯着笑，Wah cantik. Sekarang tadi nak train. Dah lah kalau nak jalan jujur pergi top. Vroom vroom vroom. 可乐当你彻底迈步，爱你甜甜的微笑， Naik macam tuk-tuk. 你成了谁不舍。 Saya tak kakak ikut. 春暖的花开，带走冬天的感伤。爱能不能够永远单纯，没有悲哀？在爱的幸福国度，你就是我唯一。 Ni kat sini dah ada boleh sewa tuk-tuk, boleh sewa basikal, boleh sewa motor elektrik, boleh jalan kaki, semua boleh. Tu ada apa, lavender. Maklah macam mata dah nampak. Apa gelap. Abang tengok muka kau ni. Baju tu. Sejuk. 13. Wah. Bau kopi. Itulah. Cantik. Cantik ya. Kat sini kan ada banyak Airbnb yang kita boleh ambil. Cantik. 殊不知是他能一言语的对决，字幕画面分割上演叠对叠，而谁是谁？对于第三人称的角度而言。 Hello. Ya ya ya. Yeah. Jom. Let's go. Sat. 可以去等待，之后全放开，我们都没有那勇气 ，baby。I'm sorry, I'm sorry。错与对，找不到任何一个人的离开 ，baby。I'm sorry, I'm sorry。 Kita jumpa. Because I do this business, I have and need to contact with the all. Kita orang sewa basikal ni. Tell me. Yoi, dekat Erhai Lake. Or in Malaysia also use this. Guys, kita orang park dekat sini. Situ ni semua Erhai Lake. So diorang ni duk main dengan dandelion. I'm in the field of dandelion. Kenapa kita tak gambar kita boleh buat? Sangat kat ni lah. Korang ada dan mana sekali lagi? Tadi dia kata laju sangat. Bila Mak buat pelan dia tak pi. Smiley, smiley, little boy, jumping puppy, puppy world. Well, like a fairy tale comes true.
Bye-bye Highlight. Seronok tu sini. Syok. Paling best sewa ni. Patut sini 2 hari. Kan, patutnya kita tak pergi Shangri-La dah. Kabut Shangri-La. Oh. Kita jalan kaki ke je? Tak nak kita pergi tengok balik pakcik tu ada tak? Tak ada macam tu. Bye. Bye-bye. Dia punya tekan minyak dia kat belah kami. Masa dia kata aku duduk macam aku dekat sini. I wonder how, I wonder why. Tak tahu. Okay guys, kita nak pergi Ancient Town terus. Dia charge 25 yuan je untuk 5 orang. So murah. Itulah macam tadi yang scam pula. Yang ni betul. Let's go. Wih, shotnya. Makcik, jangan macam tu makcik. Oh, awalnya. Tapi Ancient Town sebenarnya sebelum hotel kita je one way dah. Sambung memilih ya. Ni dekat Dali Ancient Town. Cantik juga. Kita orang datang dengan tutu tu je. Dia ambil harga 25 yuan. Murah sangat-sangat. Dalam 25 yuan dalam 12 ringgit untuk 5 orang. Wah, ramai. Kita sekarang menuju ke Caji sebab budak ni dia nak cari tumbler. Lagi tak dapat, dia tak nak balik Malaysia. Dia ni yang seorang ni dia tak boleh dah. Belah kanan. Doan. Yang tu ke? Kita nak cari Caji. Mana? Weh, dekat je. Bila budak ni dia jumpa Caji dia weh. Tapi cantiknya. Tapi rak kosong tu. Alah. Dia nak cari tumbler. Cepat juga betul tu. Satu je. Bentuk macam tu lah. Cantik juga mana? Kecil, comel lah. Betul, untuk air panas okey lah. Sumber tak puas hati. Sebab elektrik. Tengok dalam ni. Dah macam bayi.